Bayangkan korang tengah tengok akaun trading korang. Dekat dalam tu ada modal yang kecil. Terlalu kecil sangat untuk dianggap serius. Namun, di sebalik angka-angka tu tersembunyi satu rahsia yang besar. Rahsia yang hanya diketahui oleh mereka yang betul-betul faham bagaimana permainan ni berfungsi. Hai guys, selamat datang ke Syurga Academy dan nama saya Syam. Hari ni kita nak bincangkan berapakah modal yang sesuai untuk korang berjaya dalam trading. Ada orang cakap modal kena besar, kalau tak, takkan berjaya. Ada pula yang cakap modal kecil pun dah cukup. Mana satu ni? Jom saya terangkan. Orang yang selalu cakap modal besar, profit pun besar. Tapi adakah itu benar? Atau ini hanya mitos yang ditanam dalam minda kita oleh mereka yang mahu kita kekal dalam sistem lama? Realiti sebenar ialah modal kecil pun boleh berkembang menjadi modal besar. Tapi hanya jika korang memahami sistem compounding dan money management yang betul. Bank dan institusi besar, mereka bermula dengan modal besar, tapi itu kerana mereka ada akses kepada leverage yang sangat besar dan strateginya diorang pun berbeza. Tetapi sebagai retail trader, kita ada kelebihan tersendiri. Soalannya, bagaimana kita memanfaatkan modal kecil untuk hasil yang sama? Berapa sebenarnya modal minimum untuk berjaya dalam trading ni? $10? $100? $1000? Atau lebih daripada tu? Ada trader yang mula dengan $100 dan growkan akaun ke $1000. Ada yang bermula dengan $10,000 dan habis dalam sehari. Persoalannya bukan berapa banyak modal korang, tapi bagaimana korang menggunakannya. Jom kita tengok 3 kategori modal ni dan bagaimana strategi yang berbeza untuk setiap satu trade. Modal kecil di bawah $100. Ini perlukan strategi yang ultra ketat dan risiko yang terkawal. Modal sederhana $100 ke $1000. Ini memerlukan kombinasi day trading dan swing trading. Modal besar $1000 ke atas. Keuntungan lebih stabil dengan risk management yang fleksibel. So, on paper, modal besar lah yang paling terbaik untuk korang sustain dalam bidang trading ni. Tapi, ini tak bermakna kalau korang ada modal kecil, korang tak boleh berjaya. Tak semua orang ada $1000 untuk depositkan. Kalau ada pun mesti takut. Satu perkara kebanyakan retail trader tak tahu. Bank, institusi besar tak trade macam kita. Diorang bukan setakat ada modal yang besar gila, tapi diorang juga tahu macam mana nak mengawal pasaran. Jadi kita perlu tahu strategi mereka dahulu supaya kita boleh reverse balik kepada mereka. Bank tak kejar entry kecil-kecilan, mereka memburu liquidity. Retail trader perlu bijak menyembunyikan entry mereka daripada manipulasi pasaran. Gunakan institutional order flow untuk masukkan di kawasan yang sama dengan bank. Kalau korang nak saya ceritakan topik ini lebih mendalam, jangan lupa untuk subscribe, ok? Saya akan ajarkan korang rahsia bank trade menggunakan order block, fair value gap dan liquidity zone. Untuk berjaya dengan modal kecil, korang perlu faham 3 komponen utama yang akan tentukan kejayaan korang. Pertama, risk management. Tanpa ni, modal korang akan lenyap. Gunakan risk per trade 1% ke 2% saja. Gunakan leverage secara bijak, bukan secara melulu. Pastikan risk to reward ratio sentiasa berpihak kepada korang. Kedua, entry strategi. Gunakan entry yang mempunyai keberangkalian yang tinggi sahaja. Gunakan confirmation price action sebelum masuk. Jangan entry berdasarkan emosi dan FOMO. Yang ketiga, psikologi dan kesabaran. Jangan cuba scalping secara melulu. Jangan cepat panik bila floating loss. Jangan ubah strategi setiap kali market bergerak sedikit bertentangan. Latih kesabaran dan mindset trader profesional. So, berapa modal minimum untuk berjaya dalam trading ni? Jawapannya, tiada jumlah yang tetap. Yang penting bukan jumlah modal, tapi ilmu, strategi dan mindset korang dalam mengawal modal korang. Korang boleh mula dengan $10, $100 ataupun $1000.
Tapi jika korang tak mempunyai ilmu yang betul, modal sebesar mana pun tak akan bantu korang. Tapi apa yang saya highlightkan dekat sini, semakin rendah modal korang, semakin tinggilah risiko korang untuk trade. Jadi korang sendiri yang tentukan berapa modal yang korang perlukan untuk berjaya. Apa yang penting? Ilmu, strategi dan mindset yang betul. Kalau korang nak belajar lebih mendalam tentang trading, korang boleh join kelas saya secara percuma saja. Dan saya akan guide korang dari zero to hero. Korang boleh klik link dekat bawah dan contact admin. Ini sahaja daripada saya dalam video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Kita jumpa video akan datang. Assalamualaikum.